Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau letak tabung madrasah. Oh, awak dari mana? Saya daripada Madrasah Sabil. Ada buat pembangunan di luar negara. Dalam 1 minggu lagi saya akan pergi. Okeylah, bolehlah. You letak saja ni depan tabung letak depan saja. Terima kasih, Encik. Okey, sama-sama. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Nak tanya lah, tabung siapa yang letak Oh, ini tabung saya tak tahu lah ini, Cik. Di sebelah kan? Itu hari ada orang datang tinggi-tinggi pakai kopiah. Dikata mau itu letak ini tabung. Saya tak tahu. Tabung ni yang letak ni orang Malaysia ke orang luar negara? Oh, saya tak ada tahu lah. Tak tahu. Tak ada tahu lah. Ini orang tu main letak saja, saya tak ada tahu. Oh, okey. Ni kami daripada Jabatan Selangor, Jais. Okey, ini tabung tak boleh letak sini. Dan menjadi satu kesalahan di bawah Elemen Pentadbiran Agama Islam Selangor. Lain kali, kalau ada rumah letak, you jangan bagi ya. Okey. Assalamualaikum. Sedekah tuan. Terima kasih. Tengok macam ada orang kutip rumah kat sana tu. Iyalah. Kita tengok jap, Pisha. Jom. Okey. Assalamualaikum, Cik. Salam. Kami daripada Jais. Encik kutip tabung ni untuk apa ya? Untuk pembangunan madrasah. Ada kebenaran ke? Tak ada. Oh, kalau tak ada, jadi satu kesalahan, Cik, di bawah Elemen Pentadbiran Islam Selangor. Jadi kami terpaksa tahan, Cik. Kalau macam tu macam mana nak mohon?